Pernah tak anda terperangkap dalam situasi cemas di mana anda sesat dalam belantara yang tebal, tanpa sebarang bantuan teknologi seperti kompas atau GPS? Rasa panik tu memang tak dapat nak digambarkan, kan? Mungkin anda berfikir, habislah harapan, tiada jalan keluar. Tapi apa kata kalau saya beritahu anda ada satu rahsia purba yang boleh selamatkan anda? Percayalah atau tidak, sebenarnya GPS paling canggih yang kita perlukan sudah pun ada pada diri kita sendiri, iaitu tapak tangan kita. Ya, betul tu, orang-orang zaman dahulu kala telah lama gunakan teknik ini untuk mengukur sudut, ketinggian dan menentukan arah dengan ketepatan yang menakjubkan. Ia bukan magik, tapi ilmu matematik yang praktikal dan sangat berguna. Bayangkan, dengan hanya menggunakan jari jemari dan pengetahuan asas, anda boleh anggarkan berapa tinggi pokok atau bukit di hadapan anda. Anda juga boleh tentukan arah utara, selatan, timur, barat, walaupun tanpa matahari atau bintang yang jelas. Teknik ini sangat mudah dipelajari, dan bila anda dah mahir, anda pasti akan rasa lebih yakin dan selamat setiap kali masuk hutan atau meneroka alam. Jadi, jom kita belajar cara guna kompas tangan ni sekarang.